Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan semua di sana? Bersama Azno 2020 untuk koma aja. Okey. Tadi aku tak rakam ke? Ya. Okey, ni dia kedai kita sekarang. Kita dah ke kedai baru dah koma. Depan PS Sungai Siput. Dulu tempat macam apa? Macam kampung-kampung, sekarang kat bandar-bandar ya. Kat bandar-bandar. Kat tepi jalan. Kita ada dua jalan. Tepi jalan kiri kanan ada. Sana jalan besar. Dekat jalan besar senang orang nampak kedai kami. Ada yang komen-komen dulu. Nurul cari dia tempat lain untuk niaga. Dari senang orang tengok. Kan? Oh, sekarang ni kita dah sebab dah lama dekat sini. Kat 6 bulan dah. 6 bulan. 6 bulan lah. Kat setahun dah. Kat setahun. Ya. Setahun dah. Sana kita buat bahagian chicken chop, western. Sini sate. Sate first. Baru kita buat tu. Peti tu pun suami saya buat sendiri. Dia reka-reka semua. Ini kami sikit-sikit pelan-pelan beli satu-satu kursi, meja. Kemo-kemo ni baru lagi kami beli. Inilah depan dia. Depan dia macam ni. Ni depan kedai kami. Hari ni kita nak tukar tikar getah yang atas ni sebab dah lama sangat dah. Dah usang dah. Ni getah ni. Dah lama sangat. Ni hari ni kita nak renovate. Bahasa Inggeris renovate. Kalau bahasa Melayu apa ngah? Tukar baru. Okey. Kita juga ada sediakan kursi meja. Kalau kata kawan-kawan sini nak minum, makan dekat sini, makan sate, makan western, bolehlah santai di sana macam kita pergi camping. Kalau tak nak, kita boleh duduk di meja sini. Ini belum lagi saya ni kemas-kemas lagi ni. Ni adik kemas dulu. Jom kita sama-sama kemas ya. Allah. Belum lagi. Ini kursi meja ni setiap kami hari-hari kunci kemang. Risau. Nak dapat ke senang. Jadi kami kunci hari-hari. Angkat ni tu. Mat. Dah tak ada apa kan? Angkat. Tak. Angkat dulu. Lak dulu. Dia hujan ni basah bawah ni. Buat ejas sekarang. Buat pusing kemana tu. Ejas lagi. Ambil. Dia kata tadi nak ke TL. Aku kata ni buat tu nak lah. Mungkin lah dia cepat. Senduk mana?
Dalam tu bukan ke adik? Kamu ni pun. Tu. Angah pergi adang ni. Buka lah. Buka. Tengok orang minat ni. Pokok kita ni. Tengok orang pingit pokok muda. Pandai makan. Pokok muda tu orang pandai makan kan. Kita ni yang tu minat kan. Timun bawang tak ambil dek sana juga. Ambil lah semua letak situ. Dah siap dah pun. Garing sikit. Garing sikit tak. Tu korang usik apa-apa tak usah kan. Tak usah kan. Ingat nak buat tu. Mana pasal? Tak ingat apa. Masuk ni. Dah. Tak ni pun ada darah ke ya orang suka. Dah masak. Okay. Bagus lawa sikit. Tarik. Ada. Dah apa ni dah? Banyak. Tak apa banyak pun. Betul. Berapa ngah? 15. 15. Sekejap Okey. Mana kunci ni? Adik kunci di mana? Buka dah. Dah buka dah? Baru 45. RM45. Apa ya? 45. Sama tuan. Okey, di kedai kami ni pun kalau nak minum, kalau macam kedai depan sana tak buka, kita ada sediakan air botol macam ni, air oren, air teh, ais lemon dan air Fanta macam tu lah, air Pepsi. Setengah orang suka. Air Fanta anggur, oren, apple, macam-macam lagi. Itu buat samping-samping dengan air kosong. Serta kalau budak-budak nak minum, kita boleh sediakan air Milo dengan air coklat. Macam ni. Boleh buat air batu, tak ada masalah. Adik nak minum ni ha. Dia kalau time tak ada dia punya order, dia tengok handphone. Tu dah kerja adik. Ni peneman adik Sitam. Sitam ni duduk sini makan sate. Sitam. Sitam? Dia dah makan dek. Adik Umi ada beli makanan dia dalam kereta. Dia ambil.
Dia ni kalau nak makan dekat sini lah makan. Dia datang ni setiap petang dan buka dia ada sitam tempat tidur dia tu sana. Usi camping tu. Dia tempat dia tu sana. Dia suka tidur. Kita? Pandai dia jamut.